Wow. Jadi pakcik tak perlu bayar sewa. Abang transfer. Wah. Saya ambil akaun ada. Ada. Tak apa, abang sudah save. Wow. Baik betul kan Abang Jamil tu tadi? Baik. Tentang sewa rumah 6 bulan ni. 6 bulan ke 9 bulan? Pakcik minta tangguh dulu lah, mak. Pakcik, maknanya Pakcik, ini perniagaan. Kalau 9 bulan saya biarkan pakcik duduk di rumah saya ni, saya yang kena bayar. Kita bila menyewa tak boleh macam tu. Sewa bulan-bulan mesti kena bayar. Saya pun, walaupun saya banyak harta, tapi saya kena, pakcik kena bayar lah. Ya? tentang sewa rumah 9 bulan 30 hari pakcik tidak tangguh je. Maklumlah pakcik ni uzur tak mampu bekerja lagi lah. Jadi tidak terlalu sangat-sangat lah cik ni ya. Pakcik, kalau 9 bulan tak bayar sewa, nak duduk kondo mewah, macam mana pakcik? Sewa ni mesti dibayar setiap bulan. Kalau tak, pakcik baik duduk rumah setinggannya. Saya dah tak boleh nak tolong pakcik kalau sampai 9 bulan tak bayar sewa. Ini perniagaan. My property. Faham? Belumlah. Panggil pakcik peluang sekali lagi. Pak, kenapa ni Pak? Mas Turah. Bastura. Pakcik, adakah ini anak pakcik? Ya, ini anak pakcik yang kandung. Jiar lagi. Oh, Bastura ya? Iya. Sebenarnya ada sedikit kesilapan teknikal semasa saya bercakap sebentar tadi di depan kamera. Sebenarnya saya ingin memberi rumah ini kepada pakcik dan juga Mas Turah lepas pakcik tiada nanti. Pak, kita akan diberi rumah Pak. Wah. Lepas bapakmu tiada, rumah ini akan jadi milik kamu dan kita berdua. Wow. Jadi pakcik tak perlu bayar sewa. Sekarang saya yang akan bayar untuk Mas Turah. Minta maaf. Mas Turah, berapa lama pakcik ke laut ni sakit? Sudah dalam 6,5 bulan. 6,5 bulan? Iya. Kenapa dibiarkan? Biarkan mati. Kerana dia ini sudah tua. Tidak perlu hantar di hospital. Kenapa? Mahalkah harga untuk iuran per hospitalan? Iyalah, mahal lah. Ini tak ada duit. Jangan risau. Itu gunanya Abang Jamil dekat sini. Abang transfer. Wah, Saya ambil akaun ada. ada. Tak apa, abang sudah save. Wow. Ya, abang sudah transfer 5,000. Selebihnya Mas Turah buatlah perbelanjaan. Beli make up di TikTok dan sebagainya. Abang tak risau. Tapi jangan dibiarkan pakcik ni sakit lama. Tak elok kan? Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Cik. Jasa Jamil, baik Jamil. Cik ni. Panggil abang. Oh, Abang Jamil. Abang Jamil. Terima kasih banyak-banyak Abang Jamil. Kasihmu Jasa diterima. Jasa baik Abang Jamil akan ku ingat sampai bila-bila. Abang pun akan ingat juga. Ingat, bapa ini kalau boleh dibiarkan mati. Supaya dapat mengurangkan kos bebanan perhospitalan. Bila dia mati, rumahnya akan menjadi bilik Mas Turah. Ya? Biarkan mati saja, tak apa. Abang balik dulu ya. Inilah. Biarkan bapak mati ya. Nanti Mas Turah WhatsApp abang ya. Boleh. Nanti mesti WhatsApp Abang. Ataupun follow abang kat TikTok ya. Boleh Abang, boleh Abang Jamil. Jangan buat live bigo. Abang Jamil tak. Okey, bagus. Abang balik dulu. Ya Abang Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Jamil. Mas Turah macam mana buka pintu Mas Turah? Anjir. Mas Turah. Bapak, baik betul kan Abang Jamil tu tadi? Baik. Anjir. Baik, ada makna tu. Alah, tak apalah Bapak. Mas Turah rela je. Kalau betul ada makna pun. Lagi satu. Nanti Mas Turah back-in kat bapak sikit lah. Yang 5,000 lebih tu. Kalau boleh, bapak nak pakai lah. Bapak nak kahwin dengan janda sebelah rumah tu. Boleh? Tengoklah dulu Bapak. Terima kasih. Tengoklah. Terima kasih. Okey. Pakcik kena bayar lah. Ya? Pakcik minta. Dia dah masuk. Dia dah masuk tadi. Lepas tu dia keluar balik. Enggak, bila dia nak cakap tadi macam alamak, nak masuk ke? Kali potong je. Masuk je. Okey. Boleh?
Kalau tidak, pakcik kena halau keluar. Sebenarnya. Tahu dah nak masuk sebelum. Bila Aku nak dia termasuk masuk dengan kamera tu, dia begini, pergi kanan, pergi kanan. Tak apa, kau kena bagi cue pun modal. Saya yang akan bayar untuk Mas Surah. Kak. Tiba lah. Bapak tiba. Abang Jamil tak. Okey, bagus. Abang balik dulu. Ya, Abang Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang Jamil. Mas Surah macam mana buka pintu, Mas Surah? Anjir. Mas Surah. Bapak nak pakai lah. Bapak nak kahwin dengan janda sebelah rumah tu. Boleh? Tengoklah dulu bapak. Terima kasih. Tengoklah. Terima kasih. Tengoklah dulu. Suka. Bapak nak pakai lah. Bapak nak kahwin dengan janda sebelah rumah tu. Boleh? Tengoklah dulu bapak. Terima kasih. Tengoklah. Terima kasih.